Kalau kita ingat grappling kita bagus, kita belum jumpa lagi high level punya striker. Striker dekat dalam MMA ni, diorang dah memang well prepared untuk kena take down. Diorang punya take down defense, diorang ni bukan saja laju, tapi ada benda lain yang buatkan korang sengsara. Diorang punya reaction terhadap sesuatu movement tu, kau tak sempat lagi nak shoot, diorang dah attack kau dulu dah. Diorang punya distance management tu, diorang boleh nampak pergerakan kau tu sebelum kau nak buat lagi. Silap sikit je, dia punya timing dengan ketepatan dia tu, kau silap, boom, counter terus. Kau baru nak attack dia, dia gerak, dah hilang. Dia boleh pressure kau sampai kau masuk perangkap dia, kau tak boleh nak lari. Dia bukan seram membabi buta je, dia ada strategi dia. Kita pula rasa takut nak pukul. Kita pukul, dia counter. Kita pukul, dia counter. Kita buat sesuatu, dia counter lagi. Diorang ni tak pukul kuat tau, tapi diorang pukul kena. So kau bayangkanlah kalau muka kau kena berulang-ulang kali kan, tak kuat pun, kalau kena banyak kali, pening tak weh. Striker high level ni, kau nak cuit dia pun susah. Tapi dia tapau kau macam tu je. Aku pernah lawan striker macam tu. Korang pernah tak? Cuba korang komen, share sikit apa experience korang.